Okey, ada komen ni cakap orang Malaysia tak kisah bangsa apa sekalipun seharusnya fasih cakap bahasa Melayu. Okey, sedangkan pekerja asing yang tinggal tak sampai 3 bulan pun fasih cakap Melayu. Tak sampai 3 bulan fasih cakap Melayu. Ada tak yang tak sampai 3 bulan yang fasih bahasa Melayu? Orang mana? India. Myanmar. Oh, orang Myanmar. Berapa lama sini? 2 tahun ah? 3 tahun. Oh, yo. Boleh cakap bahasa Melayu pandai kan? Banyak baik. Tu orang mana? India. Sini berapa lama? 3 years. 3 years ah. Oh, boleh cakap Melayu? Boleh. Melayu tak boleh ah? Sedikit-sedikit. Sudah 3 tahun. 3 tahun. Oh, ini panggil apa ini? Roti bakar. Ha? Roti bakar. Roti bakar. Umur berapa? Umur berapa? 36. 36. Sudah 3 tahun di Malaysia. Ya. Arabic shop. Ya, ini Arabic shop wholesale. Wholesale. Ya. هل تتكلم ملايو؟ أتكلم الملايو 50%. Oh, so 50-50. 50-50. Ya. منذ متى تعيش هنا؟ سنتين. Berapa? 2 tahun. 2 tahun? Ya. 2 tahun sudah boleh cakap bahasa Melayu? Boleh. Oh, logat. Lagi 1 tahun, insyaAllah full option. Oh, Cakap Melayu. Ayo. InsyaAllah. oh. Ini bos Muntaj. Naam. Ya. Muntaj, Lepas tu ya. ini logat Melayu senang tak? Logat bahasa Melayu. Senang tak? Easy. Easy. Easy ya? Easy. لغة عربية Very hard. very hard. Oh. لغة عربية ملايو easy. Easy many time. English very no. ملايو easy. Melayu easy. Yeah. Okay. Hazar. Yeah. Easy Hazar. Easy هذا. Logat Melayu Hazar. أحسن. Asal. أحسن. You know Asal. أحسن. يعني best. Yeah. Hazar. Oh, okay. Syukran ya. شكرا جزيلا. Okay. Esmi البدر. Arbadar. نعم. Di KL, Kuala Lumpur, Danau Kota. Yeah. Sini. سيدي. Okay. Thank you. Thank you. Welcome. Masalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Okay. Asyik ada rakot itulah dia komen daripada Pak Arab kita dengar dia ayat bahasa Melayu memang easy, memang senang sekali. Okey, kalau banding dengan bahasa Arab dia lah. Okey, macam kita belajar Mandarin, kita tahu Mandarin ni ada yang senang. Sebab pasal bab yang bertuturan tu senang, tapi bab yang tulisan tu itu payah sekali Mandarin. Dan banding dengan Arabic tu mungkin yang tadi Pak Arab ayat tu Arabic tu susah juga. Okey, Arabic susah sebab dia ada singular, plural, dia ada past tense, dia ada untuk feminine, dia ada untuk male, semua sangat detail sekali. Itulah yang payah pasal logat Arabia, bahasa Arab. Dan orang yang cakap tadi tu 3 bulan boleh orang asing boleh kiranya master bahasa Melayu, rasa tak betul sekali lah. Mungkin kita tak dapat cari lagi lah. Jadinya tapi apapun apa yang dia nak sampaikan itu sebagai rakyat Malaysia adalah wajib lah kita boleh kecek bahasa Melayu dengan baik. Itu kawan setuju sekali. Dan akhir sekali, apakah komen anda antara bahasa-bahasa yang anda tengok tu, setuju tak bahasa Melayu antara bahasa yang paling senang untuk kita belajar? Okey, untuk kita master. Terima kasih. Bye.